1-2 Ijat dan juga Aiman. Satu gerakan ke hadapan. Ini dia satu percubaan. Dan itu dia gol yang pertama. Jaringan daripada siapa lagi kalau bukan pemain satu hantaran. Dan itu dia gol. Gol kedua mesti sepakan sudut sukan. Bola digerakkan sekali lagi di bahagian kiri ini. Apakah akan ada satu percubaan? Dan itu dia gol. Satu percubaan di luar menggerakkan serangan. Satu tolakan ke hadapan. Cuba untuk mendapat Hatim yang melakukan larian pantas. Itu dia. Masih lagi. Itu dia John cuba untuk menekan. John berjaya untuk mengawal bola tersebut. Dan itu dia satu hantaran lintang dari Panthers ini. Berpusing-pusing pemain ini. Ini dia John. Baik kawalan yang dilakukan oleh John. Masih lagi tenang John mengawal bahagian tengah. Itu dia satu larian. Berjaya untuk melepasi. Apakah akan ada satu jaringan? Namun gagal disudahkan oleh Afif sebentar tadi. Satu percubaan terus. Dan itu dia gol kelima. Usting yang dibina oleh pasukan tanda ini. Hijat satu tolakan ke seberang kiri. Satu ruang. Dan itu dia gol yang seterusnya. Sekali lagi berikan kelebihan. Tak penalti pasukan tanda ini. Namun kita perhatikan hantaran lintang Rai Palang. Dan itu dia gol yang seterusnya.